Plan nak datang sini memang dah lama. Akhirnya sampai juga kita orang di Biryani Kukus Padu. Set dalam RM40 ni lah yang kita orang nak cuba. Cuaca dekat luar sana memang dah sangat gelap, geng. Siap pakej angin lagi. Inilah set dalam RM40 tu. Tetapi kita orang dah upgrade tau lauk-lauknya. Dah jadi RM70. Daging kambing kurmanya memang sangat lembut. Apa yang best yang dekat sini, nasi dan juga air asamnya boleh refill sampai lebar. Asalkan jangan membazir ya. Air asamnya pun memang power, geng. Ayam masak merahnya macam dekat rumah kenduri tau. Lauknya lebih, kita orang tambah lagi nasinya. Sebelum balik aku tapau dulu. Okay, sekarang kita ada dekat, korang boleh search nasi Biryani Kukus Padu HQ dekat Bandar Tunku Sin On, ataupun kau boleh carilah, kita berkaitan dengan Petronas Bandar Tunku Sin On belah kanan saya. Belah kiri saya ni Masjid Bandar Tunku Sin On, dekat sangat dengan Lake Valley. Sebelum datang sini kita start dari 10.30 sampai habis. Biasanya paling akhir pukul 4, tapi kalau habis awal kita habis awal. Biasanya pukul 2, 3 gitu kita habis insya-Allah. Cuti tak ada. Hari-hari kita buka. Apa tunggu lagi, geng? Boleh try.